Proton Iris aktif. Berapa income yang selesa kalau nak beli kereta ni? Jom kita breakdown. Variant aktif harga bermula RM57,300. Deposit kalau 10% RM5,730. Enjin 1.6, road tax RM90. Insurans kalau kosong NCD RM1,675. Total upfront yang kena ready adalah RM7,495. Installment kalau kira untuk 9 tahun, sebulan RM607. Setahun RM7,284. Itu baru part installment. Kita kira dia punya yearly expenses pula. Insurans RM1,675. Road tax RM90. Servis setahun RM804. Wear and tear kena preparekan RM1,000. Total up untuk dia punya yearly expenses adalah RM3,569. Campurkan yearly expenses dengan yearly installment, dapatlah RM10,853. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM904. Berapa income yang selesa? Nak spend 30% daripada income, sebulan income minimum kena ada RM3,013. Kalau nak spend 20% daripada income, sebulan kena ada RM4,520. Ini income yang dah tolak EPF dan SOCSO tau. Kereta apa yang kita patut kira untuk next video? Cuba korang komen.